Guys, jangan beli kamera DJI ni. Serius cakap, jangan beli. Okay? Hi guys, so dalam video ni aku just nak share a bit lah pasal kamera DJI aku ni. Okay, so aku just nak cakap jangan beli kamera DJI ni dan ada 3 sebab. Okay, so aku first of all aku dah guna kamera ni like setahun dah. Lama tu, setahun. Aku guna dalam pelbagai keadaan. Aku shoot macam-macam jenis video. Pergi travel dengan family, pergi naik motor macam ni, pergi balik kerja, POV. And then kalau tengok dalam video YouTube aku pun aku ada buat macam vlog, running vlog. Dan aku banyak lagi lah aku boleh katakan. Aku guna kamera ni secara menyeluruh lah. Dan aku sekali shoot tu bukan sekejap. Macam aku shoot 30 minit pun pernah, 10 minit, 20 minit. Especially bila aku ride macam ni. So aku memang akan record je video yang panjang. And then aku edit lah video tu. So senang cakap, aku guna video kamera ni memang like sepenuhnya lah selama 1 tahun. Dan dalam aku menggunakan video kamera ni, aku boleh katakan ada beberapa perkara lah yang menyebabkan aku tak akan recommend kamera ni kepada siapa-siapa. Okay, so ada 3 perkara utama lah yang aku boleh katakan kalau aku tahu orang tu nak guna kamera ni untuk 3 perkara ni, aku memang tak akan recommend. So yang pertama ialah kalau you berminat untuk hanya ambil gambar. Okay, ambil gambar guna kamera ni bagi aku memang tak berbaloi lah. Sebab dia basically main kegunaan dia memang untuk shoot video. Sebenarnya kalau you guys ambil gambar guna you punya phone, aku boleh katakan jauh lebih elok daripada you guys nak guna kamera ni. Serius cakap, kamera phone sekarang dah cantik sangat. So better guna phone je lah kalau nak ambil gambar semata. So yang kedua, kalau aku tahu orang tu dia nak beli kamera macam ni dan guna untuk record video pada waktu malam ataupun di tempat yang gelap, yang ni pun aku tak recommend lah untuk beli kamera yang model yang macam aku punya. Tapi kalau yang model lebih atas macam DJI Osmo Action 6, ya aku mungkin recommend jugalah. Reason dia ialah yang DJI yang lebih baru, Action 6 lah sebagai contoh, dia macam sensor dia jauh lebih canggih dan berkualiti lah nak dibandingkan dengan yang aku guna sekarang. So untuk you nak shoot video malam, memang jauh lebih elok lah. So kalau beli yang model macam aku ni, memang tak ada lah kita kata apa, elok sangat. Tapi boleh guna. Macam aku pernah record video naik motor waktu malam kan, okey je untuk aku. Tapi aku takut untuk orang lain macam agak tak best lah. Gegaran. Okey, dan yang ketiga dan juga yang aku boleh katakan yang terakhir lah, ialah aku sangat tak recommend untuk beli video kamera ni kalau you seorang yang berniat nak beli video kamera ataupun kamera yang boleh hasilkan video yang nampak profesional, yang macam nampak blur background di belakang, ataupun yang nampak kita kata nampak profesional lah. So memang of course this is not it lah. You guys beli ni memang tak dapat lah benda tu. Sebab ni ialah kamera action kamera. So action kamera ni dia lain, function dia lain, kegunaan dia lain. So macam kalau you nak buat untuk guna benda-benda tu kan, memang tak function lah. Tapi untuk kegunaan aktiviti yang macam lassar, aktiviti outdoor, memang sesuai lah. Okay,
So itu tiga perkara lah yang aku boleh katakan aku tak recommend lah. Jadi apapun sebelum you guys nak beli, make sure you guys faham dulu kan, ataupun you guys consider dulu you guys nak guna untuk apa. Okay, betul-betul nak guna kamera ni untuk apa. Okay, jadi daripada situ baru you guys boleh decide dengan lebih baik lah. Okay, sebab kamera-kamera ni mahal kan. Kalau yang macam model aku ni okey lagi lah, bawah 1000. Tapi yang macam model lain dan brand lain mahal, lebih 1000, malah ada sampai 2000, 3000. Dan janganlah disebabkan hype dan disebabkan dia model baru, orang tu banyak cakap pasal kamera tu, and then kita beli. Lepas tu bila kita beli, kita tak guna sangat pun, sebab nak jadi cerita tak sesuai dengan penggunaan kita kan. So macam rugilah. Dan aku someone yang tak sukalah macam tu, rasa macam sedih lah bila kita tahu kenalan kita ke ataupun siapa-siapa kan yang ada kamera yang canggih ke, yang memang kita kata famous lah, yang memang power lah, tapi end up tak guna pun. Sebab apa tak guna? Sebab yelah tak sesuai kan, tak sesuai dengan penggunaan dia. So macam sayang lah kan. Entah kalau dia dah macam fikir awal sikit, dia beli kamera yang jenis lain, kata dia akan guna dengan lebih baik lah. Maksudnya dia mungkin guna daripada dia simpan kan. Contoh macam kamera aku guna sekarang ni kan, untuk penggunaan aku sangat sesuai sebab kecil, boleh bawa banyak tempat, lasak, aku boleh bagi anak aku guna. So in a way sangat berbaloi lah. Dan bukan aku seorang je guna kamera ni dalam family, wife aku pun guna sepenuhnya untuk aktiviti-aktiviti dia, dan aku pun guna. So macam sangat berbaloi. Especially kamera yang model aku beli ni dah murah, bawah 1000 dah dapat. So memang berbaloi lah. Jadi di situ sajalah aku nak share dalam video kali ni. Sebelum kita beli kamera ataupun gadget lah, kita fikirkan dulu kegunaan ataupun penggunaan kita berbaloi atau tak, supaya kita boleh memilih model yang sesuai dan berguna untuk kita. Okay, so itu saja. Sekian. Assalamualaikum.